Anak main tak mau main pun sudah. Depa tak ambil tahu tak. Ni ada tu cerita hang tahu tak? Pasal satu kedai makan yang dulu hari-hari depa ni semua dikena maki. Depa ni dulu buta karet duk kena komplain macam-macam duk kata mai sini kalau nanti kena beratur. Duk kena tunggu lama baru depa nanti mai hantar makan. Lepas tu duk beritahu pula kata makan kat sini semua sejuk lah apalah semua. Macam-macam semua tak kena. Depa duk beritahu kata kedai ni stem mangkang. Stem pala toya punya kedai duk buat customer ni sebuah kamjat. Depa mai sini nak makan, lepas tu kena tunggulah sekali jadi penunggu. Lepas tu depa maki lah babi dalam Facebook. Duk tulis macam-macam duk kata apa arah Melayu miaga sopa pala toya miaga tak. Mai sini tak pueti lah apalah semua, makanan lambat, makanan sejuk lah apa semua tak. Baik aku pergi makan kat kedai area Sharon punya kedai. Macam-macam yang depa duk maki. Yang tu semua dulu punya cerita. Tapi lah ni depa kata depa sudah ubah depa punya sistem. Hampa mai sini makan tak payah tunggu. Hampa boleh cedok sendiri apa yang hampa nak makan. Hampa tak payah tunggu lama. Tengok mai duduk kat meja apa. Lepas tu duduk order. Lepas tu duduk tunggu kerai. Terus siapa tak mai hantar. Tapi lah ni semua sudah jadi lain macam. Hampa mai sini kalau ambil sendiri makanan ni semua. Apa yang hampa nak kedarah apa semua ni. Mampu ya bila hampa dia tak ambil tahu. Tengok. Hampa boleh makan lala tu juga. Setiap cargas tak payah tunggu lama-lama. Tengok. Sopa dulu setiap kali ampun. Makanan yang semua yang ada kat tempat yang baru cedok ni semua makanan semua panas. Pasal kat bawah ni semua dia kata ada warmer ke apa untuk bagi panas. Makanan yang semua ni semua jadi panas. Lepas tu pula dia kata kalau macam ni punya panas pun hampa tak puas hati juga. Dia kata hampa boleh ambil perangai makanan yang hampa ambil tu pun dalam microwave. Yang ada kat dalam kedai ni semua dia duk standby semua ada banyak tempat ada. Tapi kalau macam ni pun hampa tak puas hati juga. Dia kata mampu ya pergi hampa nak main-main, hampa tak mau main pun hampa punya pasal tak. Okey tak apa. Ni ada satu lagi. Katakanlah kalau hampa main makan tu hampa tak puas hati pasal makanan ni punya kualiti, depa kata hampa boleh direct terus pergi beritahu kat depa. Lepas tu depa nanti ada balik duit yang hampa bayar tu double, depa nanti bayar balik kat hampa. Kalau hampa makan harga 100, depa nanti ada balik kat hampa 200. Tapi tengok keadaan macam mana tak. Bukan kata hampa terus mai beritahu kata tak puas hati dan depa nanti ambil keluar duit bagi kat hampa. Mai kedara bila babi memang 2-3 orang memang tengok kan mai makan semua sampai habis clear semua pinggan-pinggan. Lepas tu duk mai beritahu tak puas hati nak minta duit balik. Style macam ni kalau duk mai minta duit tak tentu lah. Depa nanti ada buku 5 tang muka. Bukan kata tuan-tuan tak puas hati Allah aku makan awak tak sedap sebab aku makan. Yang tu semua dia tak layan tengok kan. Yang ni kira cukup macam mana tengok hampa makan tengok Allah. Apa ni ayam ke apa ke macam ada darah ke ataupun apa tak puas hati makan. Apa masak ke tak masak ke apa. Yang tu boleh tak kan. Bukan kata tosok main-main saya tak puas hati ni apa ni saya nak makan tanglin semua sampai apa. Yang tu semua tengok dia pun tipu penendang tengok. Contoh macam dia ni tengok kan. Dia main makan kat sini hampa tengok dia ni macam mana. Ni cara yang ni kira dia punya prosedur tengok kan. Pamat Western lah ni dia buat style lain diri Yang ni burger main trend burger. Burger semua panas baru masak tengok. Uloh, sampai Ni chicken Ni, ambil pinggan. Tunggu lama-lama kat sini tapi tak ambil burger pun baru masak tengok. Lah ni Pak Mat Western semua dia buat layan diri tengok. Nak makan apa semua kena ambil sendiri. Kalau nak makan chicken chop lah yang ni yang kena ambil. Yang ni coleslaw. Camcau semua lepas dah cedok pun balik pergi elok tengok kan. Nak makan kalau kena reti tengok kan. Tak usah duk buat setiap mangkang. Tutup balik elok tengok. Ni hamil ambil yang ni pula. Yang ni potato. Mashed potato yang sample Okey ni ambil yang ni pula. Yang ni sosis ke apa ke. Yang ni pun semua step variety Ambil satu sudah tak payah banyak. Duk tamak-tamak ni semua sekali makan tak habis. Tutup balik. Lepas tu ambil ni pula ni. Apa nama ni? Meatball. Meatball pun ikut nak ambil berapa dah. Ambil banyak kena banyak-banyak. Ambil sikit kena banyak sikit. Lepas tu ambil ni apa nama fries. Lepas tu ambil ni apa nama ni ayam ke kambing ke. Lamb grill pun ada, chicken grill pun ada. Ni apa nama ni, chicken roasted pun ada. Ikut nak ambil yang mana pun ambil yang pasal tengok depa tak ambil tahu. Lepas tu ni ambil ni apa nama ni kuah apa ni black pepper ke apa ke. Cedok suruh-suruh tengok susah duk bagi tumpah. Okey cukup tak payah banyak-banyak. Duk baziak ni semua serupa setan. Makan ala kadar sudah. Okey lepas tu ni hambur nasi Yang ni dia kata nasi goreng Cina ke apa ke. Yang dia goreng style gila punya sample. Macam ni tengok. Sebelum makan kena pergi bayar dulu tengok. Terus buat gila nak makan buta tengok kan. Buat slow-slow semua. Kamera duk ada dia pergi tangkap apa tu Nak bayar pun kena beratur tengok. Kena ikut yang punya turn.
Tak boleh nak potong line apa semua, tak boleh. Nak main makan kalau kena guna otak. Tu selalu guna otak pun kepala lutut. Contoh lah, lepas habis bayar, lepas tu dia tak puas hati pasal makanan ni semua sejuk. Hampa boleh main perangat kan, dalam microwave yang ada dalam kedai ni. Nak perangat kalau kena buka pintu ni kan, baru orang boleh pipuh makanan dalam tu. Dosa dah buat setiap mangkang kan. Yang ni pun nak kena beritahu. Tutup lah pintu nak perangat kalau duk tengah-tengah tu macam mana nak perangat. Tekan. Nak perangat kalau lepas tutup pintu, tekan button apa ke, bos banet ke apa ke tak. Kalau macam ni punya perangat pun kalau hang tak puas hati, mereka kata tak tahu nak kata apa kan. Anak main tak mau main pun sudah lah. Mereka tak ambil tahu tak. Hang tak main kalau ramai lagi orang boleh main. Bila masa ni semua dah perangat elok lah semua, ambil buka pintu, ambil makanan duk keluar. Lepas tu pergi cari meja tak mana kosong boleh pergi duduk pergi makan. Yang ni semua tak payah abang sendiri cari tak. Yang ni pun semua ni pun nak kena abang tak mana abang nak duduk, lepas tu nak kena suap main mulut mampu. Macam ni tak cerita lebih kurang pasal yang kata Pak Mat Western ni apa ke. Lepas soal menyaga soal lama. Yang ni Melayu punya kedai yang dahsyat yang ni patah style gila-gila puas hati, detail dan tak nak ranjau